Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam Suhaib. Fatih, hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Tapi bukan sembarang Jumaat. Hari ni adalah Jumaat pertama dalam bulan Ramadan. Betul tu Suhaib. Hari Jumaat sendiri istimewa dalam Islam. Bila masuk dalam Ramadan, lagilah berganda-ganda keistimewaan dia. Jadi, hari ni kita nak kongsikan dengan kawan-kawan sekolah rendah Tafiz Ibnu Sina tentang keistimewaan Jumaat pertama di dalam bulan Ramadan dan amalan-amalan yang boleh kita buat. Baiklah. Antara keistimewaan dalam bulan Ramadan ialah pertama, doa kita lebih mudah dikabulkan. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda bahawa ada satu waktu mustajab pada hari Jumaat di mana Allah pasti menerima doa kita bila dalam Ramadan. Peluang itu makin besar. Kedua, pahala berganda. Setiap amalan kita yang kita buat di dalam bulan Ramadan sudah berlipat kali sedekah atau solat sunat. Di hari Jumaat ni, banyaknya pahala. Ketiga, Jumaat adalah penghulu segala hari dan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Bila dua keistimewaan ini bergabung, mesti kita tak nak sia-siakan. Betul tak Suhaib? Jadi, apa kita boleh buat pada Jumaat pertama dalam bulan Ramadan ni? Jom tengok. Pertama, banyakkan membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas baginda. Jadi, kita pun kena buat. Kedua, membanyakkan baca Al-Quran. Sebab dalam bulan Ramadan ni, Allah turunkan Al-Quran. Lagi-lagi, kalau kita baca pada hari Jumaat, pahala dia luar biasa. Tiga, jangan lupa bersedekah. Kalau kita sedekah pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan, pahala dia boleh jadi macam pahala bersedekah sepanjang tahun. Keempat, jangan lupa untuk solat sunat dan berdoa. Sebab waktu mustajab pada hari Jumaat ni sangat berharga. Jadi, apa yang kita belajar hari ni? Pertama, hari Jumaat dalam bulan Ramadan sangat istimewa. Kedua, kita kena banyakkan selawat, baca Quran, sedekah dan berdoa. Betul tu Suhaib. Jadi, kita semua kena manfaatkan Jumaat pertama dalam bulan Ramadan ni. Jangan lepaskan peluang ni ya. Semoga kita semua dapat berkatan Jumaat dalam bulan Ramadan. Apa lagi ya kawan-kawan? Assalamualaikum.